Penyanyi dan chef selebriti Datuk Fazly Yaakob kini terbuka untuk mencari pasangan hidup dan dia sendiri mengakui perkara itu bukan sekadar gurauan atau cakap kosong. Dalam perkongsian di Threads, dia luahkan bahawa sejak kebelakangan ini, ramai yang mula bertanya tentang status dirinya dan dia akhirnya mengesahkan yang dia memang serius untuk kembali mencari teman hidup. Bagi Fazly, fasa ini bukan sesuatu yang perlu disorok atau dibuat main-main. Dia lebih selesa untuk jujur dan terbuka tentang niatnya yang mahu berkenalan semula dengan seseorang yang sesuai. Dia juga berkongsi sedikit tentang ciri wanita yang menjadi pilihan hatinya. Antaranya, dia lebih tertarik kepada wanita yang menjaga kebersihan diri dan mempunyai penampilan yang dia sifatkan sebagai berimej Chinese look. Dalam masa yang sama, dia jelaskan pilihan itu bukan sesuatu yang tertutup, malah dia terbuka untuk mengenali sesiapa sahaja tanpa mengira latar belakang. Lebih menarik, dia juga menggalakkan sesiapa yang berminat supaya tidak malu untuk memulakan langkah pertama. Baginya, kalau tidak cuba, memang tidak akan tahu ke mana arah hubungan itu boleh pergi. Perkongsian ini buat ramai tertanya-tanya. Adakah ini permulaan fasa baru dalam hidup Fazly selepas lama fokus dengan kerjaya dan keluarga? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.